Fenomena ulat gambar di KLCC masih lagi berterusan secara senyap walaupun telah terdapat tindakan penguatkuasaan. Persoalannya, adakah perkara ini telah dinormalisasikan oleh pelancong atau orang awam? KLCC merupakan bangunan ikonik di Malaysia yang menjadi tumpuan pelancong dari serata dunia. Namun di sebalik keindahan ini, masih wujud segelintir individu yang menawarkan perkhidmatan fotografi tanpa lesen. Sepatutnya dah tak best lah sebab setiap orang dah ada tool sendiri. Satu lagi yang buat tapak gambar kat sini pun tak official. More kepada scammer. Tapi saya mengganggu. Kita nak perhitungan dan kebebasan, so dia memang betul-betul mengganggu kita dengan cara pasaran dia. Ada juga yang mendakwa mereka meletak harga yang melampau sehingga RM200 untuk sekeping gambar. Kenal lah. Kalau buat masa ni lah kurang lah. Pasal sekarang kamera semua orang kat phone ada semua kan. Biasa je lah, tapi kadang-kadang ada je lah yang mereka tu tanya-tanya lah. Kita duduk jalan tu tanya nak gambar-gambar tu kurang sikit mengganggu lah. Meskipun penguatkuasaan sudah dijalankan, namun masih ada segelintir individu yang dipercayai bukan warga negara masih melakukan servis tersebut. Okay, pada pendapat saya, servis-servis macam ni memang tak valid langsung pun sebenarnya. Sebab diorang ni semua bagi saya scammer lah. Sebab saya sendiri pernah tanya diorang, rate untuk 2-3 keping gambar dalam RM50 lah diorang charge. Sejujurnya as local people memang orang kata mengganggu lah. Sebab KLCC ni kita salah satu bangunan ikonik Malaysia kan. So dengan adanya warga-warga asing buat kerja-kerja haram macam ni, boleh salahkan image kita lah. Walaupun jumlah mereka semakin berkurangan, kewujudan ulat gambar di KLCC menunjukkan bahawa permintaan masih ada. Pihak berkuasa amatlah penting dalam memastikan perkara ini tidak dinormalisasikan oleh orang awam, terutamanya pelancong dari luar negara.